Period lewat tapi UPT masih negatif dan in between tu ada spotting. Mesti risau kan? Isu ni boleh berlaku mungkin pada isteri korang, pada diri korang, mungkin pada orang surrounding korang. So kita kena tahu kalau ada gangguan daripada period macam tu, itu tandanya korang ada masalah hormon tidak stabil lah. Bila ada masalah hormon tidak stabil, dia akan kacau korang punya waktu period tu. Dia boleh jadi delay bila dia nak datang kan. Korang jadi stres lah sebab korang mengharapkan period tu datang. Tak datang period, ingatkan pregnant, so stres lagi. So korang untuk kita nak belajar isu ini, sebenarnya bukan semua orang periodnya betul-betul teratur. Ada setengah orang kadang-kadang periodnya boleh jadi tidak teratur. Contoh sebelum ni setiap bulan datang. Tapi kadang-kadang ada mungkin setahun sekali ke 2 kali yang periodnya delay berapa hari tak datang period pun boleh jadi macam tu juga. Lagi-lagi kalau korang ada gangguan emosi, stres yang terover sangat ke, makanan yang tidak seimbang ke, so dia boleh effect korang punya kitaran period. So korang ada masalah macam ni, tak apa. Korang tak datang period betul-betul, korang boleh repeat UPT tu seminggu sekali. Tapi kalau UPT tu dah positif, insyaAllah ada harapan lah untuk pregnant. Tapi kalau kata check seminggu sekali pun masih negatif lagi, so korang jangan putus asa, korang mendapatkan formula khas daripada temu untuk bantu korang yang nak ikhtiar zurat. Yang ni. Ini susu protili Mama to be untuk isteri. So korang just amalkan setiap hari, bantu dengan 1 gelas air suam dan setiap hari secara konsisten. So insyaAllah period korang lebih okey. So kita boleh plan TTC elok-elok. Nanti korang jumpa hari ovulasi dengan sangat jelas susu ni. Okey? Semoga korang belajar sesuatu pada Dr. Mu hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum.